Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita ada nak mapping sedikit mapping, tapi kita mapping secara manual. Ni aku nampak lagi drone aku. Kita nak capture bawah ni sebenarnya. So kita pastikan dulu ketinggian depan kita ada crane ni. Pastikan ketinggian crane ni melebihi daripada laluan kita nak capture. Okay. So tinggi sikit, 1 meter ke tinggi. Kalau daripada bawah mungkin tak ngam ni. 1 meter aku. Okay. So ni dia keadaan di bawah. Okay, yang kita nak capture sebenarnya ni, kuasa aku kena tinggi lagi lah. 150 ngam, alamak tak nampak lah bond distance bawah kan. Kita 10 okay kot. Kita tukar kepada mode foto. Kita capture dulu. Ni semuanya capture manual kita buat mapping secara manual. Kita fly dulu. Tak nampak. Ini ketinggian 112. Capture dulu secara. Ada kereta api bawah Dah saya kereta api. Oh, sikit je kawasan kita nak capture punya. Ingat banyak sangat. Kita ambil boundary dulu, drilling. Crane, ada crane kat sebelah kita tu. Tadi kita dah tengok crane tu ketinggian 1 meter ngam Itu masih lagi keadaan selamat. Kita ambil sini dulu. Kita tak perlukan sangat bangunan ni. Kita perlukan dia punya flyover je. Oh, ni atas crane. Ni crane hijau kan. Drone aku tak nampak lah. Kat speed low you may be attack backup. Okay, memori kita penuh Nampak drone aku kat mana dah. Berliku-liku jalan ke bawah ni Oh, ni ada bangunan ni. Sana ni tak nampak. Okay. Jalan. Mana punya drone ni? Oh, sana. Nampak jauh. Oh, jauh sangat lah. Boleh lah. Terus kita capture dulu. Keadaan sekeliling dia. Okay. Di bangunan kita masuk yang tengah pula. Tadi bangunan kan dah nampak dah ni. Kita main sebelah sini pula. Okay. Nice. So kita mencetak lebih sana. Ini dah cukup. Okay, ni adalah pemetaan secara manual Kalau anda lihat, kita fly sendiri dan kita buat dia punya time shot dia setiap 2 second. Ni kira banyak jugalah. Kalau 2 second ni banyak gambar, memang banyak. Tapi hasil untuk 3D dan sebagainya, overlap cantik. Memang cantik kalau setiap 2 second. Untuk overlap kiri kanan tu pandai-pandai lah fly. Macam aku tengok kat map tu. Map tu nampak line biru tu Line biru tu maksudnya kawasan tu kita pernah lalu dan sebagainya lah. Okay, so settle lah ni untuk kawasan ni. Kita dah dapat dah. Cuma aku nak nampakkan boundary tu. Punya control. Okay, kita boleh stop capture. Okay, yang seterusnya. Aku ambil 360 sekali Alang-alang dah kat sini Kita ambil lah 360. So, ini dia rakaman footage untuk 360. Menggunakan ni Mini 4 Pro. So, ni keadaan di bawah. Dah berbelit-belit jalan ke bawah tu
Ini pemandangan sekeliling dan sebagainya. Nampak jalan, tengok jalan kat bawah tu. Ni ada lintas ke belakang. Kenapa dia stop? Dia stop ni tak bend. Kita kena turun lah. Mandranya aku nak bawa tu. Kenapa tiba-tiba dia stop? Memori tak cukup. Memori tak cukup ke? Masa memori cukup, kita start balik semula. Kita start balik semula. Tadi dia automatic stop Kan aku tertekan tadi. Tak perasan lah Aku tertekan button ni. Stop capture ni. Tak perasan. Okay, bukan masih ada di situ. Okay, cantik 25. Kata tadi aku tertekan tertekan stop. Stop capture. Tak perasan Okay, sikit lagi. Kau berliku-liku jalan bawah ni Okay, sikit lagi. Sikit lagi drone ada lagi nampak. Okay. Mendung yang bawah Okay, nice. Nanti kita tengok hasil video dia dekat hasil gambar dekat ujung video ni. Nanti aku akan buka kejap dia punya 360. Ni dia tengah capture kejap. So aku akan tekan button di tentu home sebentar lagi. Tentu home dia cantik, kita boleh on kita punya map. Sekejap lagi Dia ada proses dulu. Jadi kalau kita kacau proses ni memang tak jadi gambar tu. So kita kena siap sehingga 100%. Si memori card aku slow tadi, dapat notification, aku tak tahu memori penuh atau sebagainya. Jadi kita kamuk video dulu. Dan aku akan tekan button di tentu home. Tentu home. Return to home. Nampak laluan dia. Rapat dengan bangunan ni. Stop. Takut aku nak turun. Dah kita turun ke bawah Kita turun bawah. Ngam. Kita turun ke bawah. Woi, ada hujan jatuh. Air nitik. Kita turun bawah dulu untuk landing lah. So parking kat tepi ni sebenarnya. Tak nampak lagi drone aku. Okay, aku dah nampak drone aku. Okay, sebelum tu aku nak tengok kedudukan batu sepadan. Ni ada batu sepadan. Tak. Nak tengok kedudukan dia kat mana. Nanti kita boleh nampak sikit. Jauh sikit-sikit. Tak nampak Kau nampak. Capture dulu gambar atau gambar dulu Kita tadi kat tepi bangunan GPS hilang Oh, stop. Okay dah, aku akan landing. Okay, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sedia menonton. Lupa aku nak buka nanti 360 dia. Akan buka 360 dia. Kita landing dulu. Belakang sikit. Angin kuat ni. Okey, landing pun susah Kita try landing dulu. Sambil-sambil kita tengok depan tu, pusing sikit, tengok pemandangan tu. Okay, aku landing. Aku akan tangkap dengan tangan je sebenarnya. Okey, seterusnya aku akan tunjuk tadi hasil daripada 360 tu. Kita buka sekejap dekat galeri. Kau boleh tengok kat sini lah. Aku buka di galeri. Kita ambil yang 360. Ada dua ni. Tadi satu tak jadi ni. Aku tak tahu jadi ke tak jadi. Aku rasa tak jadi tu. Ni yang jadi yang last Kita download dulu untuk ni tak jadi. Nampak? Gambar terpotong. Kita buka yang jadi ni. Kita open 360. Try download the mobile. Okay, don't show again. Nak support by assist. Okay. Wah, tu dia.
Aku biasa suka tengok Planet punya style. Nampak cantik gila kan. Yang nak jualan je ni. So kau boleh nampak lah keadaan dia. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Sampai jumpa lagi. Kalau ada soalan pertanyaan boleh komen-komen kat bawah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak.